usia pada orang muda. Tekanan kerja dia menyebabkan dia jadi stres. Hari ini berapa ramai doktor keluarkan pil Xanax. Hari ini berapa ramai doktor keluarkan pil Romeron. Kenapa? Hang ni ada anxiety disorder. Hang ni ada bipolar disorder. Penyakit yang sukar untuk kita bagi tahu pada orang lain. Penyakit ini Allah dah sebut lama dah. Kalau hang nak elok, tidak ada ubat di atas dunia melainkan kembalikan hati kamu rukaan sujud dan menyembahkan Allah. Pasal apa tuan-tuan? Aku pernah sakit benda yang lebih kurang 2 tahun kita tak main Tun Sa'adun, tuan-tuan perempuan. Dulu okey ceramah, okey, tapi saya balik saya diuji. Allahu Akbar. Saya rasa semua ustaz diuji. Ustaz Kazim kena uji sakit, Ustaz Haslin Bollywood pun kena uji sakit. Semua sakit tuan-tuan, tapi pattern lain-lain lah. Pertama, untuk kifarahkan dosa. Yang kedua tuan-tuan, Allah sayang kat kita. Nabi quote dalam Quran, dalam surah Yusuf, bila kita dalam keadaan teruji dan diuji Allah, kita sebut satu kalimah, fasabrun jamil. Sekali lagi, fasabrun jamil. Sabar itu indah.